Assalamualaikum sahabat-sahabat Fishbane semua. Apa khabar anda semua tu? Fishbane baru balik daripada Pasar Borong Seri Kembangan Selangor. Fishbane pergi di Pasar Borong Seri Kembangan Selangor. Kita pergi beli daging. Daging ni kita guna daging brisket daging bagai brisket. Hari ni Fishbane nak tunjuk pada adik kakak semua resepi untuk buat daging. Daging ni kita guna daging brisket. Sebanyak 300 gram kita cut kecil-kecil Nama resepi kita hari ni dipanggil daging goreng air asam. Sedap makan arai cemong. Mula-mula kita sediakan 5 ulah bawang merah halus. Kita mayan halus gini. Dengan 10 ulah bawang putih. Bawang putih ni kita ketuk-ketuk rasa gitu kita kenyek-kenyek gitu ya. Kita standby 2 kali dulu. Panaskan minyak. Lepas tu kita tumis dulu 3 biji cili kering gitu kita nak buat daging goreng air asam tu. Lepas tu kita masukkan daging bubuh tu. Kacau-kacau dulu. Kita duk masak lah kebunnya, duk masak kebunnya. Duk ngotik warna, jualnya ini. Masuk ke bawang putih dan juga bawang merah. Kita mayin tu. Bawang merah tu kita mayin, bawang putih tu kita ketuk kenyek-kenyek rasa-rasa tu. Nampak tu? Tengok molek tu. Nampak tu. Kacau-kacau. Oh, sedap di bawang di. Nyak pada nyengak molek lebih dengan batuk kita kau-kau dia tu siapa bawang putih bawang merah tu layu deh. Semasa kita menggoreng ni, bila kita buat daging bawang dengan bawang merah putih tu, api tu kena sedar-sedar jangan besar sangat. Buat kita nak video lembut tu. Bawang dengan daging apa tu. Kalau daddy tak ada makan daging, daddy buatlah dengan air Air boleh, udang boleh, sotong boleh. Gitu. Masukkan setengah sudut teh serbuk lada hitam. Masukkan ni mudah buat ni, senang ni nak buat ni, makan sedap. Gitu. 15 biji cili padi hijau. Lada cengek hijau buah dia tu. Masukkan sedikit air. Kacau-kacau dulu. Masukkan setengah sudut teh garam. Masukkan 1 sudut teh paste asam jawa, kita basuh dengan sedikit air. Bubuh tu. Gau.
Masuk ke kubis. Bubuh lah besar-besar 3 jari kubis tekak. Bawang bombay. Bendi. Dan juga kacang panjang. Sayur ni ikut suka lah. Kalau nak pakai banyak, buhlah banyak. Lepas tu bubur 1 sudut teh gula. Sudut teh yang banyak. Gaul-gaul dulu. Gaul-gaul rata deh. Bisa itu lembut. Lah ada masak ke kebunnya lah hari ni jualnya. Ni dah pandai kan pada belaka jual belaka ni. Bawa kat pandai 15 hias pohon. Anaknya 15 hias pohon. Nya pandai, anaknya pandai tu. Tak ada nya wangi. Jual belaka lah ni. Jadi video belaka lah ni keliling kebun ni Gol ni sini Tunggu demo duk kain duk buat duk unggahnya lambat juga masuk dulu dah makan nasi. Sedap banget di daging goreng ai asam. Kalau dia dikeliu nak makan tu suruh mami masak lalu. Mudah awak ni. Wak aye. Kalau nak makan pun tak juga ni mudah buat ni. Mudah buat tak makan ni. Sedap ni nampaknya daging goreng ai asam kita sudah masak sudah sebati belaka dah tu. Bolehlah tutup api, angkat boleh dihidangkan. Bubuh balik pinggir gini boleh pinggir gini. Makan nasi panas dak ni di. Kalau keliu nak makan kat buatlah pergi beli daging. Beli sayur sikit, beli sia-sia ya. Boleh masak. Kalau tak siap daging, buat dengan air boleh, suteng boleh, udang boleh. Siap dah menu kita hari ni. Daging goreng ai asam. Mudah buat, sedap makan, sedap cemong, sedap aroy. Sedap cemong ni. Lepas tu nak makan belaka dia masak ni kena makan dengan nasi panas. Kena makan panas-panas ketika perut sedang lapar. Ini dah dia daging goreng ai asam, obat untuk penyakit perut sedang lapar. Bila makan akan jadi kenyang. Selamat mencuba belaka dan selamat makan. Bye bye. Jumpa mula pula. Kita sibuk ni nak jualnya ni. Okey.